tadi ada orang tanya. Dia kata, saya rasa sangat terkilan dan jujur saya katakan, saya agak sedih tentang apa yang berlaku pagi tadi. Malam tadi, suami saya beritahu yang dia akhirnya berjaya mendapatkan sijil profesional yang selama ini yang dia mahukan. Saya gembira untuk dia. Saya beritahu yang saya bangga dengannya. Tetapi apabila saya tanya suami saya berapa lama dia usahakan, berapa lama dia belajar untuk sijil itu, suami saya dengan selamba je jawab, lebih kurang setahun. Saya tergamam. Kami berbual tiap-tiap hari. Kami ceritakan pasal hidup kami bersama-sama, masalah harian kami bersama-sama. Saya langsung tidak tahu yang suami saya sedang belajar untuk exam pun. Apabila saya tanya kenapa suami saya merahsiakan benda sebesar ini daripada saya, suami saya berikan dua alasan kepada saya. Suami saya kata dia takut saya beritahu orang lain dan orang lain akan berdoakan kegagalan kepada usaha-usaha dia. Saya tidak pernah buat begitu kecuali jika suami saya mengizinkan. Alasan yang kedua yang menyebabkan saya rasa betul-betul sedih. Suami saya kata dia tidak memerlukan bantuan ataupun sokongan saya langsung. Saya luahkan yang saya rasa terkilan kerana dipinggirkan selama setahun tentang sesuatu sebesar itu dalam hidup dia. Kami sepatutnya merupakan satu pasukan, sepatutnya merupakan satu tim. Susah senang sepatutnya kami bersama-sama. Dipendekkan cerita, pagi tadi dia beritahu yang dia kecewa dengan reaksi saya. Dia mendakwa kononnya disebabkan saya marah tentang rasa itu, bermakna saya sebenarnya tidak tumpang gembira atas kejayaan dia. Saya sekali lagi cuba bagi tahu yang saya boleh merasa bangga dengan pencapaian dia, tetapi dalam masa yang sama saya terluka dengan tiada kejujuran. Keadaan menjadi tegang dengan cepat. Dia mula mengungkit hujah lama yang tidak berkaitan, mula menjerit di hadapan anak perempuan kami dan kemudian meluru keluar daripada rumah. Kata-kata terakhirnya sebelum dia pergi adalah memberitahu jikalau saya teruskan perangai ini, sayalah yang akan menjadi punca rumah tangga ini hancur. Saya rasa seperti dimanipulasi secara mental ataupun dipanggil sebagai gaslight. Adakah melampau untuk saya mengharapkan pasangan saya memberitahu tentang projek sebesar ini di dalam hidup dia? Bagaimanakah harus saya berhadapan dengan situasi ini apabila dia mengubah isu kerahsiaan ini menjadi kesalahan saya? Sekarang dia sudah balik ke rumah tapi dia sedang memulaukan saya. Dalam situasi macam ni, dengan reaksi suami kau, dengan apa yang kau katakan, aku rasa ada benda lain yang kau sembunyikan dan kau tak bagi tahu. Tapi memandangkan maklumat kita yang kita ada tidak cukup, kita buatlah kesimpulan dengan apa yang kau beritahu sahaja. Jujur aku katakan, ia tidak melampau untuk mengharapkan kejujuran daripada pasangan kita tentang projek hidup dia. Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Kejujuran dalam rumah tangga ini amat penting. Dan apa yang kau katakan tentang suami isteri merupakan satu pasukan, satu tim adalah benda yang betul dan benda yang patut kita contohi. Tetapi pada masa yang sama, aku rasalah ada berlaku miscommunication ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil selisih faham.
Dan ada benda yang dia nak sebut, dia tak reti nak sebut dengan lebih detail. Aku rasa bukan dia maksudkan yang dia tak perlukan langsung bantuan ataupun sokongan kau. Aku rasa benda yang dia nak sebut adalah dia ingin untuk membuat benda ni, satu projek besar ni bagi dia lah, untuk membuktikan kebolehan dia. Kau kena faham, orang lelaki ni dia ada satu ego di mana dia perlu membuktikan bahawa dia mampu untuk membuat sesuatu. Cuma lelaki kau ni dia tak reti nak explain. Inilah berlakunya salah faham ataupun miscommunication. Jadi biasalah, kalau berlaku salah faham, kalau berlaku miscommunication, mestilah akan bergaduh. Sebab satu faham lain, yang lagi satu pula faham benda lain. Bila pasangan ni bergaduh, mesti berlaku. Dia akan ungkit benda-benda lepas. Keluarlah semua benda tu. Kau tak mandilah, kau buat inilah, kau buat itulah. Baik lelaki ataupun perempuan, sama je perangai. Tapilah, bagi aku rasa sebab utama dia tak bagi tahu kau adalah sebab dia tak mahu kau beritahu orang lain. Memang kau kata yang kau takkan beritahu orang lain tanpa izin dia, tapi kadang-kadang benda yang kita simpan pun terkeluar secara sengaja ataupun tidak. Kadang-kadang kita beritahu anak kita, kita harapkan anak kita boleh simpan rahsia tu, dan anak kita pula akan beritahu orang lain secara tidak sengaja ataupun sengaja. Benda-benda macam ni kerap sangat berlaku. Akan tetapi jujur aku kata, dalam hidup aku ni, aku tengok dan aku perhati, dalam 1000 orang, hanya 1 atau 2 orang sahaja yang boleh simpan rahsia. Yang lain semua tak boleh pakai. Kau bayangkan daripada 1000 orang, hanya 1-2 je. Kadang-kadang tak ada langsung. Dan kau rasa kau macam dimanipulasi sebab dia pulaukan kau dan katakan yang kalau kau terus buat perangai macam ni, kau yang akan jadi punca rumah tangga ini runtuh. Sebenarnya dia bukan pulaukan kau, dia tengah merajuk tu. Cuba kau tengok dari sisi dia pula. Dia cuba nak bagi kejutan dekat kau yang dia dapat CJ profesional tu. Benda baik, benda yang bagus, bukan dia curang ataupun dia buat salah. Tapi sebaliknya, kau kecewa dengan dia sebab dia simpan rahsia tu. Macam pepatah Melayu lama katalah, kuman di seberang laut nampak, gajah di depan mata tak nampak. Tapi tidaklah salah bagi kita untuk mengharapkan kejujuran di dalam rumah tangga kita. Sehingga kita bertemu lagi, wahai sahabat.